Madam Faiz nak buat apa ni? Hari ni saya nak tunjuk tutorial memasang hemok secara mudah. Kalau mudah tu dalam berapa minit? Kurang 1 minit. Tak apa, kita tunjuk perlahan. Perlahan. Ni lagi senang ke? Ni lagi gelung. Dari gelung lagi senang. Tapi tak apalah, gelung ni adik-adiknya pasang, kita ajar yang ikat ni. Okey. Yang apa? Simpulan. Simpulan dia. Simpulan. Baik. Ni hemok kami ni dah beli setahun lebih. Tapi tak betul guna. Kita masukkan dekat dalam gelung. Masuk dalam gelung dia. Gelung kan. Masuk. Betul tak? Ikan jenis ni lah. Ni nak ajar yang jenis simpulan ni. Okey. Kita pasang satu lagi pula. Gelung. Sama tinggi ya? Tengoklah, dia tinggi dia kan. Kalau boleh atas kepala ni cantik lah. Atas kepala lagi baik. Okey. Ini kita ikut jarak simpulan. dia. Simpulan ya. Gini kan. Ini pasang dia jari ibu gini. Ini pasang dia, jap. Masukkan. Okey. Jari ibu, pusing sebelah kiri. Betul ya? Masuk bawah balik. Balik ke atas. Bawah. Tak habis. Terus. Masuk sini. Dah siap. Siap dah. Siap, ni tarik. Tarik untuk buka. Oh. Dah, kita buat sama. Buka sana. Tapi senang kan, kalau macam ada gelung-gelung ni tengah masuk Gelung masuk dia. Kuat lagi gelung ni. Kuat ke? Ni Tapi masuk ni dah siap dah. dia kata 200 kg. Dia siap dah. Tapi kalau tak ada strap ni, tak ada gelung. Tak ada gelung ni, dia macam sini kan. Kita buat simpulan. Buat simpulan. Masuk dalam ni. Masuk dalam. Okey. Ikat jari sini. Pusing sebelah kiri. Kita tekan kanan lah. Okey, pusing gini. Masuk bawah. Lipat dia. Lipat gini, masuk celah ni. Oh, okey faham. Okey, cantik. Okey dah, itu je. Kita pitus. Ni dah siap dah ni. Ni kita ajar lagi. Ni dah boleh. Siap dah, dah boleh dah. Apa? Promosi? Promosi pula. Apa nak cakap? Nak rasa ni kan? Tu, testing. Testing apa? Kuat tak? Kuat. Allah. Mudah boleh ni, kuat kot. Kuat lah, dia kata 200 kg. Macam ni kan? Tengok. Tengok. Ni boleh kot. Dah ada pun. Boleh dah. Okey, kita ambil model kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti abang apa? Boleh? Belum tak? Buai. Kalau ni safety tau. Allah, dia yang test aku punya hemok. Ni pasang. Pasang. Kita buka je lah. Tak senang. Okey. Dah, jangan tidur pula. Okey. Okey, buka je. Pegang ni. Sangkut. Dia ada strap. Kalau dia tak ada strap, senang buka je. Sangkut. Nampak yang jahit kan? Tu. Sebab dia dah ada preview. Kan dah buka dah. Tapi ni sebenarnya actually yang ni lagi senang ni. Masuk di long je. Ni akan sangkut, tak payah nak simpul-simpul. Masuk. Siap dah. Masuk je lagi lah gini. Pegang lah. Atau nak pegang. Pegang pergi atas. Pergi atas pegang. Nak rendah pergi bawah. Gitu je. Senang begini. Dia makin senang. Yakin, jatuh ke bawah. Bukan ke atas. Orang tak ada skill lah lama-lama. Dah senang. Orang tak ada skill lah. Boleh lah nanti nak buat kat practice. Try practice. Eh? Yang belum senang ni. Sangkut macam rumah je.